di dalam pengurusan soal perubatan dan juga hal-hal yang lain kemanusiaan. Saya dengar Ustaz KA sebut, 2-3 dan juga ahli panel sebut. Ada beberapa. Pertama ialah soal knowledge, soal al-ilm, soal ilmu pengetahuan. Agama ini agama yang mengiktiraf ilmu pengetahuan. Itu dulu. Ini bukan agama yang kata, itu saintis dia punya hal, kita agama. No. Agama ini mengiktiraf berpuluh kali, ratus kali Quran mengulangi soal ilmu, soal fikir, soal tanda kebesaran, soal bukti. Itu dulu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Kami akan menunjukkan kepada mereka. We will show them our signs. Kami akan tunjukkan bukti kebesaran. Sains apa? Miracle, kebesaran, keagungan. In the horizon, di ufuk, and within themselves. Dan di dalam diri mereka sendiri. Apa dalam diri kita? Luka satu orang biasa tengok luka. Ahli ilmuwan melihat darah dengan pelbagai-nya, apa yang ada padanya. Afaq. Tuhan nak tunjukkan itu. Di sudut biologi, di sudut psikologi manusia. Complexity, pencipta, the existence of human being. Tuhan nak tunjukkan itu. Hatta yatabayyana annahu al-haq. Sehingga kamu yakin ini agama yang benar. Kalau agama tidak mengiktiraf knowledge dan mengenepikan knowledge, maka itu bukan agama. Kerana Tuhan yang menurunkan Quran dan hukum, Tuhan yang sama menciptakan manusia dan alam. Dia tak mungkin berlaku kontradik antara hukum Tuhan dan penciptaan Tuhan. Ini ahli-ahli perubatan kena clear. Mana saja pandangan hukum yang janggal jika diletakkan kepada penciptaan manusia, hukum itu tidak mempunyai baseless. Groundnya bukan syariat. Walaupun dia datangkan 1000 dalil, kata Al-Imam Ibn Qayyim. Walaupun dia datang 1000 kitab, imam itu kata zaman ini, imam ni besar serbanyak, mimpi wali berapa kali, tak pakai. Ini ada religion of facts, evidence. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Okey. Yang kedua, soal karamatul insan. Soal human dignity. Soal nilai manusia ini. Jadi, soal ini setelah ilmu tanpa nilai kemanusiaan tidak ada. Oleh kerana yang kita nak berubat ni tubuh manusia. Elemen itu penting. Supaya manusia tidak dijatuhkan kemanusiaannya itu. Itu juga sebahagian daripada kaedah dalam menjawab isu kasrul idhamil mayyit ka kasril hayy. Mematahkan tulang orang yang mati macam apa? Mematahkan tulang yang hidup. Bukan kerana dia sakit, aduh sakitnya dia pakai no. Tapi human being. Human. Sebab itu Nabi bangun apabila jenazah Yahudi lalu. Innahu Yahudi. Dia adalah Yahudi. Tapi Nabi kata, alaysat nafsan? Tidakkah is soul? Tidakkah dia jiwa?
It's not about Yahudi atau tak Yahudi, tetapi as a fellow human being, saya menghormati manusia yang lain. Tadi doktor kita bagi tahu, itu di dalam peperangan tak boleh muslah disebut. Kenapa Nabi tak benarkan cincang? Wala tumassilu. Jangan kamu cincang mayat di dalam peperangan. Pada itu mayat musuh. Ya tak apa, ke neraka. Tapi ia manusia. Karamatul insan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam, kata. Wahmalnahu fil barri wal bahr. Kami telah angkat mereka di daratan, di lautan. So dengan itu, dia diperlakukan sesuai dengan kemanusiaannya. Supaya tidak ada hati yang sakit. Bahkan daripada sudut spiritual, seperti yang disebut oleh Ustaz Khairul Anwar tadi, mungkin kena ruh itu belum lagi dia masih dalam peringkat transit. So dia mengetahui sebahagian daripada pergerakan dalam kehidupan di dunia ini. Maka satu penghormatan kepadanya, dia tak anggap demikian kamu lakukan pada aku. Saya buat contoh simple lah. Member kita pitam. Dia tak sedang apa, tak sakit apa. Kita lalu, kita pijak muka dia. Kita letak benda kotor atas muka dia. Lepas tu dia bangun, dia marah. Aku tengok rakaman nampak dia, tak apalah, masa Tuhan kan rasa apa pun. No, it's not about that. Aku, my dignity. Penghormatan. Dan elemen ini penting di dalam pengurusan perubatan. Supaya jangan lupa pada nilai-nilai ini. Ketika kita menguruskan tubuh insan. Kadang-kadang tak maulah macam kita diuruskan selalu tubuh insan ni, kita rasa bahawasanya lebih kurang macam dah macam dengan mayat yang kita duk buat semasa kita di dalam praktikal. Tak. Terutama yang masih